Pada 2 September 1967, lahirlah seorang insan istimewa di Kampung Belukar, Pasir Mas, Kelantan. Beliau ialah Puan Hajah Sakinah binti Daud, seorang pendidik yang telah mencurahkan seluruh jiwa dan raganya demi anak-anak bangsa. Hasil perkongsian hidup dengan suami tercinta, beliau dikurniakan 6 orang cahaya mata, terdiri daripada 3 orang putera dan 3 orang puteri. Tanggal 1 Julai 1996, bermulalah langkah pertama beliau dalam dunia pendidikan. Hampir 3 dekad diabadikan dengan penuh keikhlasan, mendidik tanpa jemu, membimbing tanpa mengenal lelah, dan menyemai ilmu dengan penuh kasih sayang. Pada 1 Julai 2026, tirai perkhidmatan beliau dilabuhkan. Bukan kerana semangat itu telah berakhir, tetapi kerana sebuah amanah telah disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, seorang guru mungkin melangkah pergi, namun ilmu yang disampaikan akan terus hidup. Kasih yang dicurahkan akan sentiasa terpahat di hati, dan setiap jasa akan terus dikenang sepanjang zaman. Terima kasih, Puan Hajah Sakinah binti Daud.